Anda kena ghosting. Jom, saya bagi anda 3 tips untuk lebih tenang lepas kena ghosting. Yang pertama, jangan salahkan diri sendiri. Kadang bukan kita ni tak cukup baik. Cuma dia tak cukup berani untuk berterus terang apa yang dia rasa terhadap diri kita. Kalau dah tak nak, cuma lafazkan sahaja sepatutnya, betul tak? Bukan terus ghosting. Yang kedua, berhentilah nakkan penjelasan. Apabila si dia tu diam, bermakna itulah jawapan dia. Tak semua mampu melafazkan, betul tak? Apabila dia nak tinggalkan seseorang. Jadi dia ghosting je lah. So kita kena terimalah dengan penuh keredaan dalam hati ni bahawa dia dah tak nak kat kita, dan juga kita tak perlu lagi nak tunggu lagi. Juga yang ketiga, fokus balik pada diri sendiri. Upgrade diri, rapat diri dengan Allah, tingkatkan ibadah, buat benda yang boleh buat kita ni rasa menikmati kehidupan kita ni. Ingat, bila orang ghosting kita tu, tak semestinya kita teruk, tetapi mungkin kita ni belum jumpa betul-betul yang sesuai dengan kita. Lepas ni move on, dan juga boleh jumpa orang yang sangat-sangat serasi dengan kita. Percaya pada Allah.